pertama yang ajar aku beli perfume paling mahal dalam hidupku selama aku hidup 27 tahun lalu, Iqmal No. Iqmal No lah orangnya. Dia lah yang hasut aku no. Untuk aku beli perfume. Satu botol perfume itu saja 1.700. Kamu tahu macam mana dia hasut aku begini, Jap? Aku bagi contoh. Lihat ya. Nanti ada cuci piring tuh. Balik-balik jadi cuci piring ini. Kau cuci lah sendiri. Oke. Macam mana di sini. Macam mana Iqmal No ajak aku hasut aku untuk beli perfume tuh. Dia begini no. Kami jalan di TRX nih. TRX. Berjalan di TRX. Berjalan di TRX. Lepas jom kita masuk Seibu nih. Seibu nama kedai itu. Nama kedai itu Seibu. Dalamnya banyak kedai-kedai lagi, faham tak? Yang begitu. Masuklah. Lepas dia cakap, Daus, kau kena try perfume ni. Perfume ni sumpah sedap. Jujur, ini perfume bukan perfume awam. Dia cakap, iya kah? Sini kau. Dia bawa aku no. Dia bawa aku pergi kedai tu. Dia macam gini lah. Menghidup dah suara perfume. Sedapnya. Iya sedap. Kontra yang dia tu sedap. Okay. Sedap lah Iqmal. Tapi aku mau ini tu yang bau-bau macam lelaki. Tapi aku tak tahu harga no. Tanpa tahu harga, yang aku dengar dia cakap mahal lah. 1.000 lebih. Expectation aku 1.000 lebih itu 1.090, 1.100, tak pun 1.050. Jadi aku tanya tu kakak, ni kak berapa kak? Oh ini 1.700, supaya ambil yang set. Dia kata, Dan dia cakap 1.700, aku nampak muka Iqmal no. Ini kakak tu, kamera kakak tu, berapa kak? 1.700. Dia cakap, aku nampak muka Iqmal no yang begini. Jadi mau nak mau, sepanjang sudah semua benda kakak tu bagi keluar untuk bagi hidup, malu dirasa di hati nih. Dengan kawan lagi muka kawan tu meyakinkan yang nah macam, ya lah kak, boleh lah kak, bungkus. Bergegar sudah biji kutem tu mau tape tu cut. Mano. Pas tu, aku ada tabiat yang sama dengan Iqmal No. Aku dengan Iqmal No, kalau shopping, you buy, I buy. Gitu no. Lepas tu, persamaan kami lagi, setiap masuk kedai, mesti ada je lah, 1 kah, paling sikit 2 atau 3 benda yang akan keluar daripada, benda yang akan ikut kita daripada kedai yang kita pergi tu. Bayangkan, kami di mana ya kan pergi itu sama Iqmal No? Bayangkan, kita kan turun masuk mall, kosong nih. Sekali berjalan tiba-tiba ada sudah 2 paper bag, dia 2. Dalam hatiku bahaya sudah nih. Aku harus begini, Daus, mengingat kau, mengingat. Masuk lagi Iqmal No, cantiknya nih, masuk lalang, jadi keluar, apa tiba-tiba gimana? Belum sedar, belum yang bilang orang terfikir. Singgah ini singgah itu sampai yang kau faham kah? Kau angkat barang kan sampai ujung-ujung tanganmu nih yang ungu, yang biru sudah kau faham kah? Yang paham kan maksudku? Yang kalau kita angkat barang tuh terlampau ketat, sudah terlampau berat, ungu tangan. Begitu sudah. Sampai yang balik lagi ke depan. Oh ini kau pernah nampak kayak yang video yang kami menari tuh, yang dia pakai silver drum tuh, yang kami menari sama-sama. Di situlah tuh. Ada lagi keduanya tuh. Ada lagi keduanya tuh. Kedua kali kami keluar. Di situ lagi lah. Di situ si Adam tuh. Si Adam punya Indonesia. Geleng kepala, terima kasih. Si Adam nampak kan? You memang rich. Betul kan si Adam tuh? Si Adam tuh jenis yang suka mencampur baurkan English dengan Malay.
Dengan gaya-gaya muka-muka innocentnya tuh, muka-muka yang tak ada langsung salah no. Muka dia tuh macam paha-paha baby. Kau pernah jumpa kah si Adam depan-depan? Mukanya tuh macam paha baby, macam yang macam tidak pernah nyamuk hinggap atau lalat di mukanya. Si Adam tuh. Dia nampak macam budak-budak yang yang pertama dia naik di hotel tuh, dia diam aja begini-gini. Ketawa-ketawa. Lama sekali keluar kedua kali. Keluar sudah Nicki Minaj-nya. Nampak rupanya you ni. Kenakan lagi si Adam tuh berkawan dengan adikku, aku sejumpa. Satu kepala. Adikku dengan si Adam tuh satu kepala. Sangat ngam betul dua orang weh. Adam, kau macam-macam dengan aku, Adam. Kau ada rahasia terbesar dalam hidup kau dengan aku. Jangan kau tak tahu Aku dah baca chat kau dengan adikku dari atas sampai bawah. So be careful, Adam. Adam Minaj. Tapi Adam memang cantik lah, sopan je budak tu.